Wa malaih. Salah bacaan tu. Tuan-tuan dan puan, perkataan ni kalau kita baca Fir'auna, kalau perasan dia ada huruf ya, tapi dekat atas ya tu dia ada sifrun mustadir. So, kalau ada sifrun mustadir ataupun tanda berbola, bulatan dekat atas ya tu, maksudnya dia tak berfungsi. Oleh kerana itu kita bacakan wa malaih. Anda kalau nak waqaf, kan dekat hujung tu ada jim kan? Maka boleh waqaf dekat situ, tapi jangan baca panjang. Wa malaih. Tak boleh baca gitu. Kena baca dengan wa malaih. Okay? Fir'aun. Dia baca nipis je. Ra. Fir'auna wa malaih. Habis begitu. Boleh? So, boleh praktikkan. Ini berada dalam surah Qasas ayat yang ke-32. Jangan lupa tuan-tuan, kita ada hadirkan dua perkara live khas untuk anda. Yang pertama adalah live tadarus Al-Quran pada jam pukul 7 pagi sehingga pukul 9. Dan yang kedua, kelas doa dan Ramadan pada pukul 2.30 dan sampai pukul 4. Jemput hadir bersama untuk memeriahkan kelas kita.